Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid, anak-anak didik, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini 25 Ramadan, kita dapat bersua di sini di Darul Ilmu Sekolah Menengah Kemusatan Mamulek untuk kita sedikit perkongsian bicara Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kedatangan Ramadan sesungguhnya membawa rahmat dan keampunan yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tanpa kita sedari betapa cepatnya masa berlalu, sedar atau tidak kita telah memasuki fasa terakhir Ramadan. Satu fasa yang pada saya, pada ustazah kira sangat mencabar iman seseorang hamba. Apa cabaran dia? Antara kita nak cari redha Allah dan keampunan Allah, kita nak cari Lailatul Qadar, dengan apa cabaran lagi satu? Cabarannya ialah persiapan nak menghadapi Aidilfitri. Ya Allahu Akbar. Para sahabat pada ketika ini, dalam tempoh fasa ini, sebenarnya para sahabat menangis, merintih, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ni tak pergi. Kita, bagaimana kita? Tapi kita sangat membilang hari. Berapa hari lagi nak menyambut Syawal kan? Nak menyambut hari raya. Di mana kalau kita pergi ke mana-mana pun dengar di corong-corong radio, di dalam kereta, di mana-mana pasar raya kan? Sepastinya lagu raya tu dah berkumandang. So, bila kita dengar je lagu raya tu, maknanya kita punya jiwa tu dah sampai ke Syawal dah. Dah sampai ke Aidilfitri. Sedangkan di 10 fasa terakhir ini, fasa yang sangat-sangat besar peluang yang Allah berikan untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, mencari keampunan, mencari keredaan, berbanyak-banyakkan doa dan sebagainya. Jadi, kita jangan risau sebenarnya. Syawal tu pasti akan datang. Kenapa? Sebab Allah memang dah janji Syawal tu disediakan untuk orang yang berpuasa, yang menghidupkan Ramadan sepanjang 30 hari ini. Jadi cuba kita tanya diri kita hari ini. Cuba kita tanya, adakah benar-benar Ramadan ini mentarbiah jiwa? Mentarbiah diri kita? Adakah benar-benar kita akan keluar daripada Ramadan ini, keluar dengan benar-benar rasa fitrah? Jadi maka tepuklah dada, jangan tanya selera. Tanya selera kita nak pergi bazar. Maka kita tepuk dada, tanyalah iman. Sejauh manakah kita bermujahadah melawan hawa nafsu kita, untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu banyak ganjaran yang Allah janjikan, keampunan, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup semua pintu neraka, dibebaskan kita daripada api neraka, dimakbulkan doa, dan terdapat satu-satunya malam yang sangat indah, iaitu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10, Allah berkata, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Apa maksud dia? Sesungguhnya berjayalah bagi orang yang telah menjadikan dirinya sentiasa bersih supaya bertambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya rugilah bagi orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih tetapi susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab penuh dengan kemaksiatan. Jadi walau bagaimanapun, sesungguhnya masih ramai sebenarnya, tak dinafikan, masih tak rasa Ramadan dah sampai hujung dah ni, tapi dia masih tak rasa dia berada di bulan Ramadan. Jadi apa yang saya nak kongsikan hari ini ialah antara 10 perkara yang sebenarnya kita tak gunakan peluang di bulan Ramadan dan menyebabkan kita menjadi orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi, dan seperti kata-kata Abu Hurairah dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
Nabi kata ketika Nabi SAW menaiki mimbar, baginda SAW bersabda, amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Okay, baginda SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menaiki mimbar, engkau berkata amin, amin, amin? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku, lalu Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril berkata, maka Rasulullah SAW, wahai Muhammad, amin. Maknanya apa maksudnya? Jibril suruh Muhammad aminkan apa yang Jibril kata tadi. Jadi maksudnya rugi kita keluar daripada Ramadan, kita tak dapat apa-apa keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah dah janji Ramadan ini awaluhu rahmah, pertengahannya keampunan dan penghujungnya dijauhkan daripada api neraka. Jadi saya sebutkan salah satu daripadanya, antara golongan yang rugi, satu, golongan yang meninggalkan sahur. Kan, orang susah nak bangun sahur kan? Kejut-kejut, macam nak gaduh mak dengan ayah kan? Nak kejut bangun sahur. Okay? Rasulullah SAW bersabda, as-sahur aklahu barakah. Sahur itu berkat. Maka janganlah kalian tinggalkannya walaupun dengan hanya minum seteguk air. Dan sebenarnya untuk pengetahuan hadirin hadirat, anak-anak didik yang dirahmati Allah sekalian, okey, sebenarnya perbezaan antara puasa kita dengan puasa dengan orang lain yang beragama lain, mereka pun berpuasa dengan ahli kitab juga sebenarnya, ialah yang membezakannya adalah sahur. Jadi sahur tu penuh dengan berkat walaupun hanya dengan minum seteguk air. Yang kedua, apa kerugian yang kedua? Kerugian yang kedua ialah bersahur tetapi tidak mendirikan solat sunat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Isra, wa minal laili fattahajjad bihi lak nafilatan laka asa an yab'atuka rabbuka maqaman mahmuda. Apa maksudnya? Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakan solat sunat tahajud sebagai solat tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Okay? Jadi Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran serta keampunan, akan diampunkan buatnya dosa-dosa yang terdahulu. Jadi amatlah rugi bila kita bangun sahur itu, kita tak luangkan sedikit masa, at least lah dalam 5 minit untuk solat tahajud 2 rakaat. Dan di situ sangat besar manfaatnya. Okay, apa kerugian yang ketiga? Kerugian yang ketiga ialah tidak bersedekah walaupun sedikit. Sebab itulah di bulan Ramadan, awak tengok program kita antaranya apa? Infak Ramadan. Kita bagi awak surat edaran, minta daripada mak ayah untuk bersedekah kan. Walaupun sedikit, walaupun RM1, walaupun RM10. Okey, sebab pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar di bulan Ramadan. Apa yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW merupakan orang yang paling pemurah dengan kebaikan. Dan sifat pemurahnya Nabi ini semakin memuncak bila? Di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada salah satu daripada hadis Nabi juga, antara mafhumnya Nabi kata, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahala seumpamanya tidak sedikit pun kurang pahala orang berpuasa. Apa maksudnya? Kita beri makan contoh pada seorang, semua pahala kebaikan orang tu kita dapat. Apatah lagi kita beri makan ramai-ramai orang yang berbuka puasa. Sebab itulah di bulan Ramadan ini kita kena banyak bertukar-tukar jual dengan jiran, ajak ahli keluarga kita iftar kat rumah kita. Di sekolah kita pun tahun ni kita jemput para asnaf kan, rakan-rakan kita, anak-anak yatim, kita jemput pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk sama-sama iftar dengan kita. Kerana orang yang menyumbang, guru-guru, ibu bapa, orang-orang luar perseorangan yang memberi sumbangan untuk iftar tu, pahala dia sebanyak mana pahala orang yang datang yang makan hasil sumbangan iftar tadi. Okey, baik. Yang keempat, apa kerugian yang keempat? Kerugian yang keempat ialah melakukan pembaziran ketika berbuka puasa. Berlaku tak perbaziran?
Beli air dekat bazar Ramadan sampai 6 balang. Lampaulah 6 balang tu kan. Okey, sampai 6 jug terminum ke kita. Kan? Secawan pun kita rasa kita ni nafsu kan. Tengok air semua nak beli. Last-last secawan minum pun tak habis air. Jadi berlaku tak pembaziran? Berlaku pembaziran. Makanan apatah lagi kan. Roti john ayam, roti john daging, roti john ikan bilis, semua kita nak beli. Contoh ada ke? Adalah. Kita buat, mesti ada kan insyaAllah. Segala jenis kuih daripada hujung bazar sampai ke hujung bazar kita beli. Tapi kita tak makan. Akhirnya berlaku pembuangan. Okay, jadi kalau orang yang membazir ni kawan siapa? Kawan syaitan. Okey. Kerugian yang kelima. Apa kerugian yang kelima? Fikir-fikirkan. Adakah kita lakukan benda ini? Kerugian yang kelima ialah menunggu waktu berbuka puasa tanpa berdoa. Sedangkan di bulan Ramadan ini, waktu yang paling afdal kita berdoa, waktu yang paling mustajab kita berdoa, pertama waktu sahur, kedua ialah waktu berbuka puasa. Jadi sebelum kita baca Allahumma lakasumna tu, kita doa dulu. Doalah apa yang awak nak, minta dari Allah. Sampailah berkumandangnya azan. Sampailah berkumandangnya azan. Okey, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi calon-calon SPM tahun ni kan, kita nak harapkan doa. Sebab kita usaha, tapi yang berikan kejayaan tu siapa? Allah. Jadi masa ni dah kita nak doa. Masih ada peluang lagi ni. Masih berkesempatan lagi untuk kita berdoa. Apa kerugian yang seterusnya? Kerugian yang keenam ialah tidak menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktunya. Ni maknanya dia melengah-lengahkan lah. Tapi saya rasa yang ni tak ramai lah orang yang buat. Kan? Memang tunggu je lah kan. Kalau boleh seminit tu cawan dah dekat bibir dia kan. Memang tak lengah lah walau seminit pun kan. Tapi ada orang yang dah dengar azan masih lagi sibuk ngecat. Kan? Contohnya. Masih lagi sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Tidak disegerakan berbuka puasa. Yang ketujuh. Chat. Adakah kita laksanakan yang ketujuh ni? Apa yang ketujuh ni? Tidak menjaga lisan dan perbuatan. Okay, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji dan dusta serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Daripada dia buat benda lara tu, baiklah makan. Maknanya begitu. Tapi berapa ramai hari ini puasa tapi mulut masih berkata-kata perkataan tidak baik, mencarut dan sebagainya. Okay? Memanggil kawan-kawan dengan perkataan tidak baik, melawan ibu dan ayah, apatah lagi melakukan maksiat, kan, mencuri dan sebagainya. Ada bulan Ramadan pergi mencuri makanan di bazar. Kan? Jadi lebih baiklah makan saja kan daripada terus berpuasa. Okay. Kemudian nombor 8. Nombor 8. Tidak membaca atau mendengar bacaan Al-Quran. Jadi saya rasa belajar sampai kita mengulik sangat beruntung. Kenapa? Kita sentiasa dengar bacaan Al-Quran, betul? Sebab apa? Setiap hari kita ada je program waktu pagi. Kita bersyukur dah jadi warga Taman Mulik. Sekurang-kurangnya kita tidak membaca tapi kita mendengar. Apatah lagi orang yang tingkatan 5. Hari-hari baca Quran walaupun ulang ayat yang sama. Sebab Al-Quran ini tidak dinilai baca keseluruhan Al-Quran. Tapi dinilai dengan harfin by harfin. Maksudnya huruf dengan huruf dikira ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya puasa dan Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada hambanya. Puasa tu berkata, duhai Tuhan, aku telah menahannya daripada makan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran juga berkata, aku telah menahannya daripada tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maknanya besar manfaatnya. Puasa Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita di padang mahsyar nanti. Okey, baik. Seterusnya. Yang ke-9. Meninggalkan solat sunat tarawih. Siapa kat depan saya ni yang langsung belum lagi pernah tunaikan solat sunat tarawih, maka masih ada lagi peluang. Berapa malam lagi ni? Malam ni malam ke-26, malam ke-27, malam ke-28, malam ke-29 kan. Kalau sempat lagi malam ke-30, kita sempat lagi ada 5 malam lagi. Kejar.
kita melaksanakan solat sunat tarawih. Nabi kata, sesiapa yang berdiri solat tarawih bersama imam sehingga imam selesai, ditulis baginya ganjaran orang yang qiyam semalaman seumpama bersolat sepanjang malam. Bayangkan, awak solat tarawih 8 rakaat, pahalanya seperti orang yang bersolat di sepanjang malam qiyamul lail. Jadi besar tak besar pahala dia? Besar. Okay? Jadi jangan tinggalkan solat sunat tarawih. Siapa yang langsung belum pernah buat tu, buatlah. Kalau tak tahu buat, pergi masjid jadi makmum. Kalau tak nak pergi masjid, susah nak pergi masjid. Pelajar perempuan susah nak pergi masjid. Maka sekarang kita ada banyak teknologi kan. Kita tengoklah sumber-sumber dan muktabar daripada Google tu, bagaimana cara melaksanakan solat sunat tarawih. Dan akhir sekali, biasanya solat sunat tarawih kita tutup dengan solat apa? Solat witir. Berapa rakaat solat witir? 3 rakaat kan. Okey, jadi jangan tinggalkan solat sunat witir kerana sangat rugi. Okey, Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk melazimi solat sunat witir sebelum beliau melelapkan mata. Okey, daripada Abu Hurairah sendiri berkata, kekasihku iaitu Muhammad SAW mengingatkanku supaya melakukan 3 perkara, iaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, iaitu hari putih kan, 2 rakaat duha dan melakukan solat witir sebelum tidur. Itu waktunya waktu-waktu biasa. Tapi maknanya di bulan Ramadan ini, selepas habis tarawih, kita tutuplah tarawih tadi dengan witir 3 rakaat. Okey, baik. Jadi, begitulah tadi ada 10 kerugian di bulan Ramadan yang tanpa kita sedar mungkin kita dah buat. Kita dah rugi dah. Jadi Ustazah harap, Ustazah mengingatkan diri Ustazah, mengingatkan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama memanfaatkan baki di akhir-akhir Ramadan tadi, di akhir Ramadan ini agar kita tidak menjadi golongan yang rugi. Muhasabahlah diri. Jangan kita biarkan Ramadan tinggalkan kita tanpa kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Ustazah sangat sedih lah. Sangat sedih kalau kita keluar daripada Ramadan, kita seronok berhari raya tapi kita terlupa pengampunan yang kita harapkan, penghapusan dosa yang kita harapkan daripada Allah, kita tak dapat. Sebab itulah kita dianjurkan di akhir Ramadan, kita kena banyak membacakan doa, bukan daripada di akhir Ramadan, di awal Ramadan lagi kita dah diperkenalkan dah dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inna, apa dia? Allahumma inna afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau kita jadi imam. Kalau kita baca ramai-ramai, kita tak boleh. Kalau kita baca sendiri, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak baca, hari-hari baca, jadikan dia zikir. Okay? Terutamanya sebelum berbuka puasa, ketika sahur, dalam doa harian kita, kerana di situ maksud doa itu sangat mendalam, iaitu Allah sangat sayang kepada kita. Allah tu Maha Pengampun. Dengan membaca doa ini, Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kita. Lepas tu kita tambahlah doa-doa lain. Doa-doa lain. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sesungguhnya sangat besar pahala di bulan Ramadan ini. Ramadan ini hanya datang setahun sekali. Belum tentu lagi Ramadan akan datang tu Ramadan untuk kita. Kita renung-renungkanlah. Di baki 5 akhir Ramadan ini. Ramadan datang hanya sekali. Rebutlah peluang yang Allah bagi. Hadiah bernilai daripada ilahi, belum tentu kita dapat bertemu lagi. Bulan Ramadan penuh rahmat, malammu indah cahaya gemilang. Lailatul Qadar rahsia hebat, carilah ia dengan hati yang tenang. Kita ada lagi 2 lagi malam ganjil yang dijanjikan adanya Lailatul Qadar. Marilah sama-sama kita kejar peluang tersebut agar kita tidak menjadi hamba yang rugi, agar kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam sunyi doa dilantun, memohon keampunan penuh pengharapan. Lailatul Qadar rahmat diturun, lebih mulia dari 1000 bulan. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang yang rugi seperti yang telah Ustazah nyatakan sebentar tadi. Dan di kesempatan ini juga, di akhir sebelum Ustazah menutup bicara Ramadan kita pada hari ini, kita pun dah diambang Syawal.
walaupun di penghujung Ramadan, tapi kita berada di ambang Syawal. Jadi di kesempatan ini juga, sebelum saya mengakhiri bicara saya pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan minal aidil wal faizin kullu amin wa antum bi khair, maaf zahir dan batin. Diraikan Syawal yang bakal tiba nanti dengan penuh rasa kesyukuran, penuh rasa fitrah. Apa tu fitrah? Dalam penuh kesucian. Sebab tu nama dia Aidil Fitri. Sebab kita dah sucikan dah diri kita sebelum Ramadan itu daripada melakukan dosa kan, perkara-perkara lawa dan sebagainya. Jadi jangan sia-siakan. Satu Syawal dah buat maksiat. Kan? Dah Syawal dah buat maksiat. Maka rugilah 30 hari kita berpuasa tadi kerana kita tidak melahirkan diri kita dalam keadaan yang fitrah. Teruskan amalan di bulan Ramadan dengan apa? Sedekah, puasa-puasa sunat, solat sunat, banyakkan berzikir, bertakbir, bertahmid di malam hari raya, kan? Janganlah kita malam hari raya tu kita membakar mengecun, membakar meriam. Kita tinggalkan amalan-amalan sunat. Di malam hari raya itu pun juga doa sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lampu pelita terang bercahaya, malam raya penuh gembira. Kuatkan ukhuwah, bertaut mesra, Aidil Fitri, tanda kasih selamanya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat untuk semua. Semoga kita sama-sama mendapat keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang bakal kita tinggalkan ini memberikan satu impak yang besar untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sedikit kata-kata sebelum Ustazah menutup bicara Ramadan kita pada hari ini. Malam Lailatul Qadar penuh misteri, malam yang penuh rahmat, penuh erti, 1000 bulan nilainya tak terperi, namun ia berlalu dalam sepi tanpa kita sedari. Wahai Ramadan, jangan engkau pergi, jangan tinggalkan aku yang sedang menginsafi. Hati ini masih lagi ingin terus mendampingi kemuliaanmu, pengajaranmu sejati dan abadi. Ramadan, jika esok engkau berakhir, biarlah kebaikanmu kekal hadir dalam jiwa ini yang masih berfikir untuk terus mendekatkan diri kepadamu yang maha akhir. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi di sesi yang akan datang. Salam Ramadan, salam Syawal. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam